genap angka yang ke-100 akan jatuh seketul emas dari langit. Oh tengok ah. Oh isyak dah ada katik. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jarum duk lengang. Dah 100 emas. 1 gram RM150. 1 kilo RM150,000. Dah sekilo sehari RM150,000. Ha, ngatik. Jarum duk tekak pergi kuda. La ilaha illallah. Ha, ngatik habis. Ropok penyambung pasal apa? Dapat pulangan. Kata kerana lama Perdana Menteri tak keluar dalam Twitter. Duk ngatik dah istana. Di Putrajaya. La ilaha illallah. Pitih bah. Dalil tengok pagi-pagi keluar tu. Cari pitih ke cari tahlil? Tu pagi-pagi jeng lah. Jalan nak pergi Subang, nak pergi Shah Alam, nak pergi PJ. Jeng tak? Jeng. Nak cari duit ke nak cari pahala? Cari duit. Anu dengan kereta pribadi. Ni pula mari wajah. Ni mari maybe. Tu mari Satria. Anu Honda Engkok. Baru ambil. Tu pula Honda Kak sahaja. Honda Sawang. Tangan ni lori pula. Siapa jam jalan flyover jam. Highway pak lorong jam. Cari mak ripak ke cari seng? Cari seng. Pasal apa? Pasal kita semangat dengan duit. Dengan pahala kurang. Sebab tu kita kurang baca Quran walaupun bulan Ramadan. Padahal Ramadan dah 1000 ganda lebih daripada 1000 bulan. Ada soalan tak? Ada? Mana? Okey. Baik. Jadi penghujung kitabnya yang kita nak faham di sini, perkara-perkara tentang iman kita belajarlah sungguh-sungguh. Walaupun tak panjang lebar tak apa, kuliah-kuliah kitab tu ustaz baca kitab kecil-kecil pun tak apa dah. Penerangan-penerangan yang ringkas pun sudah memadai. Yang kita penting sekali perkara tu sahih. Kemudian kita pegang sungguh-sungguh. Sebab dia akidah. Dia tak boleh was-was akidah ni. Jadi segala yang datang dalam Quran, datang dalam hadis, kita pegang sungguh-sungguh. Caranya banyak kita hadir majlis-majlis ilmu lah. Kalau kita datang kerja di platform, kerja dalam tempat yang tak memungkinkan kita pergi masjid dan sebagainya, sekarang mudah, ada YouTube, ada internet dan sebagainya. Benda-benda ni boleh menampung. Alternatif dia panggil. Nak 1000 daya. Nak? Hak dunia kita tak susah dah. Pasal dunia kita dapat dah. Betul tak? Kita nak sekolah, boleh sekolah. Nak kerja, boleh kerja. Nak motor, dapat motor. Nak kereta, dapat kereta. Akhirat ni kita bimbang. Perjalanannya jauh. Dan tidak ada boleh U-turn, roundabout tak ada. Dia satu arah saja. Dan kalau tidak lulus dengan cemerlang, terbilang dan gemilang, balik awal. Balik awalnya bukan balik ke dunia, masuk dalam neraka. Na'udzubillah. Jadi kita belajar ilmu dan sampaikan kepada orang lain. Perkara-perkara akidah jangan soal perkara-perkara yang mutasyabihat. Duduk balah di mana Tuhan? Tuhan sekarang ada di mana? Itu semua ngaruk belaka. Tak payah. Itu bukan soalan munkar wa nakir. Allah tak tanya. Dan kalau kita fail pun tak apa. Allah tanya kita lagi, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma i'tiqaduka wa ma kiblatuka wa ma kitabuka wa man ikhwanuka. Itu soalan-soalan yang kita perlu faham dan kita boleh jawab. Tak ada soalan Tuhan di mana? Tak ada. Aina Allah? Tak ada. Dan ulama pula pesan, di antaranya Imam Maliki, bahawasanya soalan-soalan seperti ini adalah bid'ah dan boleh menyesatkan umat. Tak payah. Kita yakin Allah itu wujud. Allah yang menjadikan segala-galanya. Dan persoalan di mana Allah atas bawah bukan persoalan makhluk. Serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin Allah tidak sama dengan makhluk dulu, kini dan selamanya. Faham?
Kemudian hukum-hukum yang bersangkut paut dengan semayang, wallahu a'lam. Jadi sebelum kita jawab soalan, dilancarkan kutipan tabung infak Ramadan Masjid As-Salam Puchong Perdana. Jadi tabung tu derma ni akan dikutip oleh apa? Dia tong melayang sendiri ke macam mana? Dah kutip dah. Ke baru nak kutip? Okey, sekarang bangun, petugas pakai beg warna ungu. Ni pun ada budak depan-depan ni, dia akan kutip. Ni bukan tiket kuliah. Ni derma saja. Derma tak bagi tak berdosa, bagi boleh pahala tu saja. Pahala bukan pengurusi masjid bayar. Pahala Allah bayar. Bila Allah bayar, tak ada yang miskin. InsyaAllah. Bila ditanya Rasulullah, derma di mana paling baik? Rasulullah SAW jawab, derma ketika berpuasa. Di dalam bulan Ramadan. Kemudian lagi, juadah berbuka puasa untuk semua muslimin dan muslimat disediakan di bawah. Ada 8 kaunter disediakan. Jadi jangan berebutlah, cukup. Dengar cerita sembelih lembu betul? Ke kuih je ni? Kuih saja. Kuih saja. Tak apalah, kuih pun kuih lah. Yang pentingnya boleh buka puasa. Jadi bila sampai 5 minit sebelum berbuka, kita akan baca doa berbuka dan kita tutup majlis. Terus turun ke bawah ramai-ramai makan. Dan jangan gaduh nak sembahyang maghrib, kerana kita akan iqamah lebih kurang 7.50. Kita start sembahyang maghrib. Mana kita ada masa 20 minit untuk makan. Selesa. Sebab apa? Bukan nak makan 20 minit. Bila ramai ada orang yang lambat dapat makanan. Kita yang dapat dah kira nak sembahyang, orang belakang kita tak ambil peduli. Jadi kita relax, tak gaduh. Kalau komat awal, kita tangkap Tok Bilal, buang dalam tasik. Jadi insyaAllah kita start semayang 7.50. Boleh comel. Bulan-bulan puasa pun kuliah juga ni yang comel. Saya ada satu kemuskilan. Hukumnya apa? Bila kita jima' dengan isteri kita, setelah kita lega dah, tapi kita tak boleh lagi tidur, kita pun jima' kali yang kedua, haram atau tidak? Ke wajib kena mandi dulu? Dia soal. Sebab kalau tak tanya, tak faham. Bila tak faham agama, Allahu Rabbi, rugi kita. Nabi mendoakan sahabat supaya tafakuh fiddin. Tafakuh ni makna faham agama. Bukan pandai cakap agama. Pandai agama lain, tu dalam Facebook. Tu pandai cakap agama. Fahamnya tidak. Kita nak faham. Dia kata, bolehkah ulang persetubuhan kali yang kedua? Malam lah, jangan siang batal puasa. Tanpa mandi dulu. Jawabnya silakan, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak ada seorang ulama yang kata haram. Cuma ulama kata sunat saja. Kalau kita mandi sekali dulu dan kita ulangi, itu yang terbaik. Tetapi paling kurang dengan wuduk. Wuduk bukan mengangkat hadas. Wuduk sunnah. Nampak? Sebab badan kita ni akan kembali segar bila kena air. Sebab tu orang yang baru bangun tidur tak mandi, dia tidak akan kuat. Dalilnya kita boleh mengalahkan Ben Johnson, pelari pecut 100 meter. Dengan syarat kita mandi dan bersiap, kita kejut dia tidur, terus lari. Dia memang tak boleh kejar. Walaupun dia boleh lari 100 meter 9.8 second. Pasal orang yang baru bangun tidur, dia mamai. Dan letih, tubuh tak kena air. Tapi bila kita siram dia air, baru dia gagah. Betul tak? Jadi sebab itulah Nabi banyak beri tip-tip kesihatan, kenakan air pada badan. Soalan seterusnya,
Apa hukum kalau tidur dua-dua dalam satu tempat kerja dengan pembantu saya? Dia perempuan. Tapi dia tomboy, Ustaz. Kami tidur jauh-jauh, kau hukumnya. Baik, masalah tomboy. Boy ni laki-laki. Tapi kalau tomboy, perempuan. Tomboy ni dia lain. Dia bukan boy, dia lah perempuan. Perempuan yang suka berkawan, bergaya macam laki-laki, tetapi tidak diubah rambutnya menjadi laki-laki, badannya tetap badan perempuan, cuma bergaul dengan laki-laki seronok, bukan bergaul atas jalan biasa, atas jalan berkawan. Kawan dengan perempuan tidak mendatangkan keseronokan dan maknanya kepuasan bagi dia, maka orang panggil tomboy. Maka hukumnya perempuan. Suka panjat tiang, panjat pokok. Pancake lain. Pancake ni dia nak jadi lelaki. Faham tak? Lalu diubah rambut menjadi pendek macam laki-laki. Kalau ada kopek dia nak jalan, dia akan pakai barut supaya tak nampak kopek dia, supaya jalan dia macam laki-laki. Tu pancake. Hukumnya puang belaka. Ni puang. Maka kita tidur dengan orang puang dalam jabak. Jawabnya, kalau ada tutup, tak boleh. Kalau ada terbuka, boleh. Dalam ofis, terbuka, ofis yang terbuka. Kita tidur sini, ngatuk bulan puasa. Hak puang khani tidur situ. Tak haram. Yang tak bolehnya tidur dalam bilik dua orang. Faham tak? Walaupun tomboy. Tomboy lah. Dan dia buat tak kira. Tak ada boy, tinggal tong. Faham tak? Soalan seterusnya. Boleh tak saya bayar zakat? Abang ipar saya susah sangat lah. Dengar molek. Bila kita nak bayar zakat, tak boleh kita bayar, kita beri, kita serahkan zakat kita kepada orang yang kita wajib tanggung dia bila dia susah. Maka ayah kita, kalau dia senang, anak tak wajib tanggung. Tapi kalau ayah kita jatuh miskin, anak wajib tanggung. Bila kita wajib tanggung ayah, tak sah kita beri zakat kepada dia. Kerana kita telah diwajibkan nafkah setiap bulan. Nampak lagi? Adik ipar kita wajib tak kita tanggung dia? Tak wajib. Maka bila dia susah, sah kita beri zakat kepada dia. Faham? Sebab dia tak masuk dalam tanggungan kita. Jadi tak boleh beri zakat pada isteri, kepada anak, kepada adik-beradik yang miskin, kepada ibu bapa yang miskin. Tak boleh. Kerana kita sudah wajib satu perkara namanya nafkah. Maka tak boleh beri pula kewajipan kedua namanya zakat. Faham tak? Soalan seterusnya. Saya jual pakaian di internet, tapi saya buat gini. Saya letak gambar Instagram, kemudian jika siapa nak, saya kena order dulu. Saya naikkan harga barang termasuk upah saya. Bagaimana hukum dia, Ustaz? Adakah saya boleh berbuat demikian? Gini. Bisnes. Dengar molek. Barang tak ada lagi dengan kita. Kita menjadi penjual. Kita tunjuk gambar ke orang. Tak kira lah pakai Instagram ke, pakai apa benda pun, internet ke, Facebook ke apa, kita tak ada lagi barang. Kita ada contoh barang bergambar. Jadi bila orang nak, kita pergi beli barang, kita pergi jual cari untung. Boleh. Faham tak lagi? Yang tak bolehnya kita ambil orang, barang orang itu kita belum akad jual beli, kita jual atas angin. Macam kita duduk dalam kedai tokel, kita kerja dengan tokel, kita boleh meniaga barang dalam tu atas angin. Barang tu hak tokel, orang penjual orang luar, kita orang tengah ni pekerja niaga atas angin. Mu nak barang ni 120, barang tokel tak boleh. Tapi kalau orang nak barang harga 100, kita pun pergi cari lah barang, beli di Singapura ke, beli di UK ke, kita jual ke dia, ambil untung, boleh. Dengan syarat dua perkara. Pertama, barang tu halal. Yang kedua, contoh barang tu adalah sama dengan yang akan kita beli nanti. Faham? Dia tak boleh modal atas angin, tak boleh. Hak tadi bukan atas angin. Atas angin ni orang sudah keluar modal.